Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rizal Ferry Channel. Guys, malam ni saya tak masak-masak. Saya nak checking. Hari ni kita nak checking kat luar je. Hari ni saya menyusun duty. So, kita rolling kat luar. Hari ni takkan nak masak saya guys. Okay, jom ikut saya. Bye. Right. Jom kita jalan-jalan guys. Lampu semua dah checking, semua okey. So kita cek di kapos ni guys. Ni dah kerja kalau dah management MOD guys, major on duty. Lepas ni kita akan keluar cek di kawasan luar juga guys. So kita kena pastikan dua pun keselamatan pun okey. Lampu-lampu semua okey, semua ada. Satu tu lampu memang dah lama tak, itulah memang dah rosak lama. Ada dua yang tu pakai solar. Nanti diorang mereka akan buat lah. So kita jalan guys. Ini di luar kawasan. So kita jalan. So kita di luar kawasan, di kapos kat luar ni. Kawasan ni selalu kita orang ada tanam lah pandan apa semua ni dulu. Tapi sekarang tak tahulah hidup lagi tak. Tengok. Ni kawasan kita selalu tanam sayur-sayur, tapi sekarang dah macam hutan dah guys. Tapi adalah macam daun pandan, adalah satu dua pokok lagi masih tinggal. Itu pun kalau masih nak gunakan lagi guys. Saya pun dah cakap sepatah dah ni. Hari hujan, hari baru lepas hujan. So kita pergi belakang sana guys. Dan ni dulu kapos security dulu ni, nama dah tak pakai. So kita cek kat belakang ni. Everything was fun guys. Fine. Okay. Pun dah okey guys. Lampu on. Alright. So kita kembali ke pangkal jalan guys. Balik ke depan. So kita rolling kat luar hari ni. Sebab tadi kita dah rolling kat dalam guys. So kita sekarang rolling dekat luar. Hari lepas hujan, mungkin habar agak panas sikit. So kita bengah pula, lama dah tak jalan guys. So jom kita pergi ke depan sana lagi guys. So hari pun okey. So kita naik ke atas ya. Tengah busy ke? Oh, tedahnya. Yes. Guys. Tengah busy diorang guys. Kita pun dah dari luar, so kita masuk ke dalam guys. Wow, ini adalah decoration untuk gawai guys. Menandakan gawai around the corner di tak lama lagi hujung bulan ni. Cantik guys, ni boleh ambil gambar semua ni. Sini pun ada mempamerkan contoh rumah. Sini ada jual rumah juga guys, daripada Urban Pro Development. So cantik-cantik guys. Nak pilih yang mana? Pilih kan, ini swimming pool tak silap saya. Ini swimming pool. Dia ni tulisan Cina, kita tak tahu lah guys.
siapa-siapa nak beli rumah, bolehlah kontak di Urban Pro Development ni guys. Oh, yang ni satu lagi, yang ni the green. Oh, yang ni macam rumah 3 tingkat lah. Saya pun tak pasti. Oh, dia ada tangga di tepi. Oh, dia ada tangga di tepi. Kapos dia ada satu. Tengok dari tepi. Macam mana dia orang boleh buat macam ni guys? Kreatif sangat. Tapi sebagai engineer kah kita orang panggil? Mereka apa? Cuba komen guys. Saya tak tahu nak sebut macam mana. So, dia orang buat ni untuk nak bina nanti rumah ni guys. Ni contoh-contoh lah. Contoh untuk orang nak beli rumah. Tengok macam kita nak bermain kereta. Orang cakap nak berdangu, orang Sarawak cakap. Main kereta ni semua guys. Tengok. Oh, dia ada blok A, dia ada blok B, blok C, blok D, blok E, blok F. Ui, nah guys, cantik juga guys. Kita cek dalam ballroom semua okey. So kita cek dapur guys. Apa dia orang buat guys? Dekat rooftop ada apa-apa lagi? Rooftop ada? Ada siapa nak? Jangan buat apa be? Mau buat apa? Ikan tumis goreng. Siap Rosi punya. Ya. Tumis guys. Mana mau lari? Lari. Okay guys, ni keadaan semua ada kawan guys. Kau berlakon ni, kau tu pura-pura busy lah ni. Sen kau nak kahyalah tu lah. Sen kau ni lah. PAP ah? Oh, refill. Okay, PAP. Refill. Okay. Okay kak? Okay. Bagus lah kalau okay. Okay guys, ni di bahagian steward tadi guys. Sekian saja report pada petang ini guys. So jumpa lagi di next content. Terima kasih dah like, subscribe dan share. So jumpa lagi. Semoga dipermudahkan urusan dan memudahkan rezeki selalunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.